Pada malam ni kita telah berjaya menangkap seramai 10 orang lah, warga asing yang menetap yang dikatakan telah berkampung di kawasan Pusat Kustani lah. Bagaimanapun kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan ialah mereka telah melakukan di bawah kesalahan di bawah 6(1)C, iaitu tiada dokumen langsung dan juga telah tinggal lebih masa lah. Seterusnya kita juga akan melalui tahanan-tahanan ni, OKT ni kita akan siasat lanjut untuk mengetahui dalang-dalang dia lah. Dan kita syaki ada terlibat lah majikan yang mungkin menggaji kan pekerja-pekerja ni untuk tinggal dan melindungi pekerja-pekerja itu di kawasan ni lah. Seterusnya dan jika kita dapati, kita akan dakwa lah majikan ni. Kita akan dakwa majikan ni di bawah Seksyen 55E dan Seksyen 561(1)D. Yang mana seksyen ni membawa maksud jika seseorang tu melindungi parti tersebut ataupun memberi tempat tinggal, dia akan kita dakwa di bawah seksyen ni lah. Seterusnya, jika sabit kesalahan untuk kes tersebut, majikan tersebut kita boleh mahkamah mungkin akan memutuskan untuk denda sebanyak RM10,000, tidak kurang daripada RM10,000 dan penjara 5 tahun kepada majikan ni. Majikan ni juga mungkin akan, kalau lebih daripada 6 orang, majikan tersebut kita mungkin akan disebat lah, sebat tidak kurang daripada 6 kali lah.